salam sejahtera, salam Ramadan, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Dani Ifan, wartawan TVPSS Ratu. Pada hari ini, 14 hari bulan 3, SMK RTU menjadi tuan rumah bagi program Semarak Ramadan Sekolah-Sekolah Berasrama Daerah Barat Daya tahun 2025 yang bertempat di Surabaya Bukit dan Dewa Ibnu Khaldun. Kalau anda ingin menyaksikan video-video yang lebih menarik, sila tonton video ini sehingga penghujung video. Sekarang kita bersama dengan Cikgu Norizan, Guru Panitia Matematik. Okey Cikgu, apakah objektif utama program Semarak Ramadan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi programnya program Semarak Ramadan pada asalnya kita nak jalankan secara peringkat sekolah lah. Tapi alhamdulillah kita ada buat kerjasama dengan peringkat PPD daerah Barat Daya lah, di mana program ni tujuan dia untuk merapatkan silaturahim lah antara asrama di peringkat daerah Barat Daya. Jadi pada masa yang sama juga kita ingin menjalinkan silaturahim antara rakan strategik lah di sekitar SMK Raja Tun Uda, antaranya Hospital Pantai, Hotel Sri Malaysia, Restoran Makbul, semua yang bersekitar dengan SMK Raja Tun Uda. Yang kedua, apakah aktiviti utama yang dijalankan dalam program ini? Aktiviti yang dijalankan dalam program ini, yang pertama adalah kita adakan tazkirah Ramadan yang disampaikan oleh Imam Masjid Umar Al-Khattab. Kemudian disusuli dengan perjumpaan dengan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dan juga Tuan PPD iaitu daerah Barat Daya, dan juga dan acara kemuncaknya kita mengadakan majlis berbuka puasa lah dengan semua yang terlibat. Terima kasih ke? Ya, sama. Assalamualaikum, sekarang kita bersama dengan pelajar asrama. Okey, soalan, apakah aktiviti Ramadan yang paling menyeronokkan di asrama? Aktiviti yang paling menyeronokkan bagi kami adalah iftar pada hari ini, sebab kami dapat berbuka bersama kawan-kawan, guru-guru, dan dapat solat berjemaah, dapat menyambut tetamu bersama. Sampai di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa like and share video ini supaya tidak terlepas video-video yang akan datang. Okay, bye.